Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد, yang dikasihi Tuhan pengusi pada malam ini, yang dihormati, disanjung tinggi Imam yang telah pun mengimamkan salat bersama-sama dengan kita sebentar tadi. Jazakallah khairan. Seterusnya muslimin muslimat, ibu-ibu, bapa, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang dimuliakan Allah sekalian. Alhamdulillah, kerana pada malam yang mulia ni tuan-tuan, Allah mentakdirkan pertemuan kita dalam satu majlis ilmu, dan dia adalah sebaik-baik majlis di muka bumi. Bila Nabi SAW menjelaskan perkara tersebut, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimur rahmah wa ghashiyatuhumus sakinah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Yang maksud tidaklah berhimpun sesuatu golongan di rumah Allah untuk membacakan ayat-ayatnya, mengkaji bersama-sama, melainkan Allah turunkan ke atas mereka ni rahmat dari sisinya. Allah berikan kepada mereka ni sakinah, iaitu ketenangan, dan Allah SWT menerima doa para malaikat terhadap mereka. Wa haffathumul malaikah, malaikat duduk untuk menaungi mereka, artinya memohon kepada Allah keampunan buat mereka. Dan yang terakhir sekali, wa zakarahumullahu fiman indah, Allah menyebut nama mereka di sisi hamba-hamba yang mulia, iaitu para malaikat sekali lagi. Ya, 4 kelebihan tuan-tuan. Dalam hadis ini menyatakan 4 kelebihan. Hadis ini riwayat Muslim dan juga lain-lain. Rahmat, sakinah, doaul malaika dan juga zikrullah. Ya, inilah dia 4 kelebihan kita datang ke majlis ilmu. Walaupun manusia di luar sana sibuk dengan bagai-bagai agenda, dengan bagai-bagai kerja, tetapi Allah SWT telah pilih kita dalam satu majlis ilmu untuk hadir. Dengan sebab itu tuan-tuan, dalam hadis mengatakan, faman wajada khairan falyahmadillah, siapa yang mendapati dirinya cenderung melakukan taat, maka hendaklah dia muji Allah dengan sebanyak-banyaknya. Waman wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsah, kalau kita ni cenderung buat perkara-perkara yang sebaliknya, maka janganlah dicela melainkan diri sendiri tuan-tuan. Baik, malam ini kita renunglah satu ayat Allah Subhanahu wa taala daripada surah Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang bermaksud hari yang tidak memberi manfaat mereka yang datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan harta benda yang banyak dan juga anak pinak yang ramai, kecuali lah yang datang bertemu dengan Allah dengan hati yang selamat sejahtera. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak memberi manfaat anak pinak yang ramai, harta benda sebagainya, kecuali yang datang bertemu dengan Allah dengan hati yang selamat sejahtera. Ya, bersesuaian dengan ayat ini kalau kita lihat ada satu doa Nabi SAW yang sering kali Nabi amalkan. Bila Nabi berada di rumah para isteri baginda, sebagai contohnya rumah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah adalah seorang isteri Nabi yang begitu istimewa. Kisah perkahwinan dengan Nabi amat menarik. Ummu Salamah radhiyallahu anha, terlanjur kita cerita tentang hadis yang diriwayatkan oleh beliau, kita tengok latar belakang tentangnya. Siapakah Ummu Salamah? Ummu Salamah adalah seorang wanita yang kematian suami dalam perang Uhud. Dia telah pun berpisah daripada suaminya dalam jarak masa lebih kurang setahun, kerana suaminya dipaksa meninggalkannya untuk berhijrah ke Madinah. Kalau engkau nak berhijrah ke Madinah, maka tinggalkanlah isterimu Ummu Salamah. Maka berpisahlah mereka selama setahun. Tapi kerana taatkan Allah dan perintah Rasulnya, Abu Salamah meninggalkan isterinya Ummu Salamah dan anak mereka yang bernama Salamah, kerana nak memenuhi perintah Allah SWT dan Rasulnya. Lepas tahun lebih kurang, barulah dia berkesempatan jumpa dengan suaminya. Selepas keluarganya merasa kasihan melihat beliau tidak makan, kurus kering badannya kerana teringatkan suami, maka keluarga akhirnya melepaskan dia pergi. Dia pun bersatu kembali dengan suaminya. Dan suaminya telah mengajar kepada beliau doa yang dipelajari daripada Nabi SAW kalau ditimpa suatu musibah. Ya,
Kalau ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan, puan-puan, kita ada musibah, ditimpa musibah, maka amalkan doa ni. Apakah doa itu, wahai Abu Salamah? Doanya ialah Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berilah ganjaran kepadaku atas musibah yang menimpa ini dan gantikan untukku sesuatu yang lebih baik daripada ini. Doa ni agaknya suami menerangkan kepada isteri itu, abang belajar daripada Nabi SAW. Tak ada satu pun ujian dalam dunia ni melainkan matlamatnya untuk menghapuskan dosa kita, tuan-tuan. Ya, tak adalah ujian melainkan untuk meninggikan darjat atau menghapuskan dosa. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa jua musibah berlaku, sama ada untuk menghapuskan dosa atau meninggikan darjat. Nampak tak, tuan-tuan? Maka Abu Salamah mengajar isterinya, marilah kau belajar doa yang abang belajar ni. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Isteri ni membaca doa tersebut. Berlakunya perang Uhud, menyaksikan 70 orang gugur sebagai syuhada dan suaminya salah seorang daripada yang mati syahid. Doa ini telah lama dia amalkan. Ya Allah, berilah aku ganjaran atas musibah yang berlaku, gantikan untukku satu yang lebih baik daripada ini. Ya. Jadi siapakah yang lebih baik daripada Abu Salamah, tuan-tuan? Doa tadi bermaksud kalau ditimpa apa jua musibah, mesti ada ganti yang lebih baik daripada ini. Ya. Maka Ummu Salamah mengamalkan doa ini, Nabi SAW yang menggantikan tempat suami ini. Allahu Akbar. So para isteri yang dimuliakan Allah sekalian, rajin-rajinlah mengamalkan doa ini. Ya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Nak ikut saya baca? Cuba ikut. Allahumma ajurni. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Nanti minta tuan imam, tuan-tuan baca, tulis doa ini. Doa yang menjadi pakaian Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, dibacakan selalu. Akhirnya suami dia mati, dia pun menantikan siapalah nak ganti suamiku ini. Manalah orang lebih baik daripada suamiku, Abu Salamah yang saleh ini. Rupa-rupanya tak lama lepas itu Nabi pinang Ummu Salamah radhiyallahu anha. Allahu Akbar. Ummu Salamah peringkat awal menolak dengan rendah dirinya, mengatakan, wahai Nabi SAW, saya ada ramai anak, dan yang kedua, saya merupakan wanita yang paling cemburu sekali kalau Nabi ada isteri-isteri yang lain. Lantas jawapan Nabi SAW, adapun anak-anakmu adalah anak-anakku juga, dan cemburumu itu aku akan mohon pada Allah supaya dihilangkan daripadamu. Doa ni saya belum jumpa, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Ya, Ummu Salamah radhiyallahu anha telah pun berkata, aku tidak pernah mendengar Nabi mengabaikan doa yang berkaitan dengan hati ini. Apakah doa itu, wahai Ummu Salamah? Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hati ini dalam agamamu. Wahai Tuhan yang bolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini dalam ketaatan kepadamu. Ya, ini merupakan doa yang penting untuk kita amalkan, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Nabi jarang aku lihat meninggalkan doa tersebut. Bahkan aku boleh kata aku tak pernah melihat Nabi miss membaca doa tersebut. Bila ditanya kepada Nabi, wahai Nabi SAW, mengapa Nabi tidak meninggalkan doa ini? Jawapan Nabi, ma minkum illa wa qalbuhu baina isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Tak ada seorang pun daripada kamu melainkan hatinya berada di antara dua jari daripada jari Ar-Rahman. Boleh dibolak-balikkannya mengikut kehendak dia sesuka hatinya. Dengan sebab itu banyaklah pohon kepada Allah supaya hati ini tetap dan juga solid melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Baik, tuan-tuan, perkataan hati bila kita rujuk dalam bahasa Arab diambil perkataan qalbun.
qalb. Qalbun sumya kadzalika li syiddati taqallubihi. Kata para ulama dinamakan qalb kerana hati itu sendiri dia mengambil sikap berbolak-balik. Qalb ini maknanya satu benda yang mudah berbolak-balik, sekejap atasnya, sekejap bawahnya. Kalau kita bayangkan satu benda yang mudah berbolak-balik, maka itulah dinamakan hati. Kerana tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, hati ini kadang-kadang cenderung untuk buat satu kebaikan, dalam masa lain dia cenderung untuk buat maksiat kepada Allah SWT. Ya, menyentuh bab hati ini, Al-Imam Al-Ghazali sebagai contoh membawakan kepada kita beberapa penggunaan Quran. Antaranya nafs. Inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Begitu juga dalam surah Al-Fajr, Allah SWT nyatakan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Nafsu ni ada 3. Duduknya di hati. Nafsu yang cenderung mengajak kita perkara maksiat namanya ammarah. Nafsu kebanyakan orang beriman namanya lawamah. Lawamah artinya dia sentiasa mencela dirinya bila dia leceh dalam melakukan taat. Umpamanya, pagi tadi kita bangkit sembahyang subuh lambat, maka hati kita akan merasakan memberontak. Kenapa aku bangun lambat? Kenapa malam tadi aku pergi tengok cerita P.Ramlee pula? Maka hati kita ni sentiasa memberontak. Dan memberontak itu tanda hati itu hidup, tuan-tuan. Tapi hati yang paling mulia sekali iaitulah hati para nabi, para salihin, para sahabat, namanya hati mutmainnah, jiwa mutmainnah. Ya, sebagai contohnya bila Umar bin Abdul Aziz wafat, kedengaranlah suara, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang dengar suara itu. Satu Madinah mendengar suara tersebut, satu Damsyik mendengar suara tersebut. Mereka pun tidak tahu dari mana datang suara ini. Begitu juga sebelum itu, nama seorang sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia juga mati, kedengaran suara tersebut ketika penyelenggaraan jenazahnya dilakukan. Allahu Akbar. Ya, inilah dia hati bila dia fokus kepada beribadah kepada Allah SWT. Kurangnya dia melakukan maksiat, maka hati tersebut akan dapat menjadi cerminan yang tepat terhadap dirinya sendiri untuk diperbaiki di masa ke semasa. Ya, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kata Imam Ghazali, hati ini mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan akal. Kalau aku nak gambarkan kepada kamu, kata Imam Ghazali, kaitan hubungan ini adalah umpama sebuah bangunan yang mempunyai pintu dan dalamnya ada orang yang berlindung, mendapatkan perlindungan. Umpamanya kalau kita lihat kota yang besar itu daripada serangan musuh, rakyat yang berada dalam kota tersebut dan dinding kota tersebut, maka itulah kaitan di antara akal dan juga hati. Akal, dia adalah rakyat yang sedang mendapatkan perlindungan itu. Hati, itulah kota dindingnya. Kalau kota itu tidak kuat, hati itu tidak kuat, maka serangan akan masuk ke dalam untuk memberi kesan, mempengaruhi akal yang duduk dalamnya. Gitulah tuan-tuan bandingan di antara hati dan juga akal. Ya, hati dan akal ni kalau salah satunya lemah, memang sebab utamanya adalah kerana hati itu sendiri. Bila hati tidak kuat, hati ni umpama bangunan yang pintunya tidak kuat, pintunya senang dicerobohi oleh musuh dan musuh datang untuk merosakkan rakyat, maka begitulah juga kalau hati tidak dikawal, maka akal seseorang juga tidak akan berfungsi dengan betul. Akalnya cenderung untuk melakukan maksiat kepada Allah SWT sebagai contohnya, kerana hati itu sendiri tidak kuat. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, lagi kalau kita perhatikan persoalan berkaitan dengan hati ini cukup banyak ditekankan oleh ayat Allah SWT daripada firman-firman yang banyak. Lihat sebagai contohnya, summa qasat qulubuhum min ba'di dhalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Allah gambarkan hati itu menjadi keras, lebih keras batu. Batu itu ada antaranya yang pecah dan keluar air daripadanya. Ada batu yang jatuh daripada tempat tinggi kerana takutkan Allah. Tapi ternyata hati kamu ini lebih keras daripada batu yang diumpamakan oleh Allah SWT itu. Tuan-tuan lihat kan? Kemudian Allah sebut lagi dalam surah Al-Hajj sebagai contohnya.
fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Sungguhnya bukan mata ini yang buta, tapi mata dalam dada itu yang buta. Nampak tak tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian? Banyak penekanan terhadap hati dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tuan-tuan, kita faham bagaimana nak menjaga hati agar hati ini tidak buta, hati ini tidak terlangkup seperti hati orang-orang munafik, dan tidak buta seperti hati orang kafir. Hati ada 4 tuan-tuan. Hati ini ada 4 jenis. Yang pertama, qalbun ajrad fihi nurun yatala'la. Hati yang macam kaca. Hati yang dapat menerbalikkan imej yang betul terhadap diri kita sendiri. Kita tengok kat cermin, tengok ini masya-Allah janggut dah banyak uban. Tengok kat cermin masya-Allah kedut di dahi sudah banyak. Tengok di muka cermin nampak masya-Allah mata kita nampak koyu dan lesu. Maka itulah hati yang dapat menerangkan kepada kita kedudukan diri kita yang sebenarnya. Yang kedua, hati dipanggil hati aghlaf. Aghlaf ni hati yang berselaput. Itulah hati golongan munafiqun. Dia menerima kebenaran tapi dia menolaknya. Ada yang ketiga pula, hati a'ma, hati yang buta, iaitu hati orang-orang kafir. Dan yang keempat, qalbun tamudduhu maddatani, hati yang padanya ada usaha untuk melakukan taat dan padanya juga ada kecenderungan untuk buat maksiat. Dan hati yang keempat itu adalah hati kebanyakan daripada manusia termasuk kita tuan-tuan. Ya, ini dalam hadis Nabi SAW menerangkan. Hadis tersebut merupakan hadis sahih riwayat Bukhari Muslim daripada seorang sahabat namanya Huzaifah bin Al-Yaman. Sekarang kita lihat, bila kita faham hati ini merupakan tempat duduk segala-galanya tuan-tuan, semayang khusyuk duduknya di hati, sedekah ikhlas duduknya di hati, kan, melakukan ibadat dengan rasa ketundukan dan rasa perhambaan duduknya di hati. Tidak guna tuan-tuan kalau hati itu tidak bersih. Datang kita sembahyang subuh, kita rasa kehebatan diri kita lebih daripada orang lain, kan? Dan akibatnya bila hati itu tidak bersih, dia akan diterjemahkan dengan tindak tanduk yang tidak betul. Pagi tadi entah pergi mana Syekh? Entah pergi mana pagi tadi? Nampak tak? Ditanya pada orang. Kerana subuh tadi dia datang seorang-seorang je. Dia nak tunjuk pada orang. Pagi tadi anak datang, Allah, anak tunggu kat setengah jam tak ada orang. Rosak amalan tuan-tuan. Ya, betul tak tuan-tuan? Saya kalau tak ada saya, masjid tak sebegini besar tau. Nampak? Tuan-tuan pernah dengar tak orang sebut begini? Pernah dengar tak? Allah sedih kan tuan-tuan, dia datang semayang takut tak bermanfaat apa-apa tuan-tuan. Ya, kalau tak ada saya, sekolah agama tu taklah sehebat macam tu, awak tahu tak? Kalau tak ada saya, buku tersebut tak akan keluar lah. Kalau tak ada saya, ya Allah, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini sifat ghurur lah tuan-tuan. Sifat ghurur nama dia. Wala yaghurrannakum billahil gharur, tertipu dengan diri sendiri. Ya, itu sebab tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, bila Nabi bersama dengan para sahabat, ada seorang daripada mereka mati syahid dalam perangan tersebut. Maka sahabat mengatakan, Masya Allah, hebatnya si Qazman ni. Qazman namanya. Nampaknya dia mati syahid, tentulah dia mendahului yang lain untuk masuk syurga kerana dia yang pertama mati dalam perang Uhud. Jawapan Nabi yang salam kepada sahabat, belum tentu lagi. Belum tentu lagi. Ya, lalu tampillah seorang sahabat mengatakan, benar wahai Nabi SAW, tadi saya lihat ketika dia sedang cedera parah, dia tak tahan kerana kesakitan yang amat sangat. Dia tengok keliling tak ada orang, dia ambil pedang tu, dia cocok dirinya sendiri. Lalu sahabat pun dia beritahu Nabi SAW yang benar, dia perang bukanlah kerana Islam, tapi dia perang nak tunjukkan dirinya hebat. Dia perang biarlah orang mengatakan dia merupakan seorang yang terbilang, seorang yang terkemuka, seorang yang berani, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Lagi kita lihat bagaimana sebaliknya pada zaman pembukaan kerajaan Islam, ada satu kisah yang menarik Imam Ibn Katsir bawa dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Bila perangan ini sampai ke kemuncaknya, maka tentera Islam terpaksa buat pilihan, sama ada mereka teruskan, bekalan makin kurang, atau mereka pulang dan susun semula strategi. Tapi kalau mereka pulang, mereka tak tahu lagi bila akan datang semula ke kawasan itu untuk membuka balik semula negara tersebut. Mereka perang bukan untuk dapat harta dunia, tapi untuk meluaskan dakwah Islam.
Baik, pada malam yang sepatutnya mereka berperang mati-matian itu, tiba-tiba datanglah pengumuman penting. Kota yang pintunya cukup besar itu telah berjaya dibuka. Maka ketua jeneral umat Islam pun merasa gembira bukan kepalang dengan terbukanya pintu kota tersebut. Umat Islam dapat masuk ke dalamnya, dan mereka pun berjaya menjatuhkan kerajaan Kristian tersebut. Maka raja menjadi sangat gembira. Menjelang hampir subuh, dia buat pengumuman, sekarang saya rasa sangat gembira, kita telah berjaya masuk ke tempat ini dan musuh telah kalah. Syukur, pujian segala-galanya bagi Allah SWT. Sekarang saya nak berkenalan, beta nak berkenalan dengan siapakah yang telah berjaya membuka pintu ini. Kalau dia dapat tampil ke hadapan, sangatlah beta gembira dengannya. Tiba-tiba tidak ada seorang pun yang muncul, tuan-tuan. Maka raja ni pun merasakan agaknya dia malu ataupun dia ikhlas, tak mau dikenal orang. Dia kata tak apalah, malam nanti, hari ni kita dah berjaya buka, kita berehat, malam nanti datanglah jumpa dengan beta. Beta sangat mengharapkan melihat wajah fulan bin fulan ini. Tuan-tuan, menjelang malam, tiba-tiba khalifah ni sedang qiyamul lail, baca Quran, duduk menunggu. Tiba-tiba datanglah seorang, ketuk pintu kemahnya. Assalamualaikum ya Amiral Mukminin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tujuan kamu datang? Saya datang dengan hajat yang tuanku nak siang tadi. Baik, alhamdulillah, syukur. Dia berpakaian tentera sepenuhnya, muka pun tidak nampak, tuan-tuan, hanya nampak matanya saja. Wahai tuanku, tuanku nak sangat berkenalan dengan fulan bin fulan. Saya nak beri tahu tentang identiti diri yang telah membuka pintu kota sehingga kita berjaya dalam misi kali ini. Alhamdulillah, syukur. Tapi sebelum itu tuanku kena terima 3 syarat daripada saya. Macam mana, tuan-tuan? 3 syarat daripada saya. Yang pertama, dia tidak boleh ditanya tentang namanya. Allahu Akbar. Tak kenal nama tak apa, kalau tengok rupa tak. Kita kat sini pun ramai duduk dah 10 tahun, nama tak kenal, muka kenal. Betul tak, tuan-tuan? Dalam tasawuf dia kata itu zalim, tuan-tuan. Kenal tak fulan bin fulan? Macam kenal je, saya tak kenal nama betul je, tapi orang panggil dia mat katak. Kan ramai macam tu, tuan-tuan. Orang panggil dia si apa? Si buntal contohnya, tapi tak kenal nama. Dalam tasawuf zalim, tuan-tuan. Hak seseorang Islam dengan yang lain, kita kena kenal rapat tentang mereka sebenarnya. Masa Hasan Al-Banna dahulu, dia menerokai hati umat Islam untuk membangunkan semula kerajaan Islam yang Osmaniyah yang gugur jatuh itu. Dia telah berjaya mewujudkan satu persefahaman yang kuat di antara anak-anak usrahnya dalam ikhwan muslimin, sehingga bila waktu ta'aruf dalam usrah, bukan saya memperkenalkan diri saya, tidak, saya memperkenalkan saudara saya, dan dia memperkenalkan tentang saya. Nampak tak? A memperkenalkan B, B memperkenalkan A, C memperkenalkan D, D memperkenalkan C. Itu sebab ukhuwah mereka sangat kuat. Dia tahu sahabat ni suka makan apa, dia suka sahabat ni isterinya kerja apa, dia tahu sahabat ini belajar di mana. Sempurna, komplit, tuan-tuan. Lama Hasan Al-Banna berjuang, tuan-tuan. Bayangkan, tuan-tuan, dia meninggal sekitar tahun salah siapa? 40-an. Sampai ke hari ini barulah ikhwan muslimin bertapak dengan Mesir. Berapa tahun, tuan-tuan? Paling kurang pun 70 tahun, nampak tak? Barulah ikhwan muslimin menang dekat Mesir, kan? Berapa punya lama perjuangan tersebut ni. Dia pun dah meninggal dunia, barulah mereka dapat menang dalam pilihan raya baru ni, tuan. Allahu Akbar. Baik, kesnya sekarang saya nak beritahu siapa yang membuka kota tersebut dengan 3 syarat. Yang pertama, namanya tak boleh diketahui. Nombor 2, tuanku tidak boleh melihat wajahnya. Yang ketiga, sekiranya rahsia beliau besok dikenali dan diketahui orang juga akhirnya, maka tuanku tidak boleh memberi sebarang reward kepada dia dan keluarganya. Haram sama sekali. Maklumlah, orang buat baik kadang-kadang diketahui orang juga, kan, tuan-tuan? Betul? Akhirnya diketahui orang juga. Walaupun dia sembunyikan macam mana, akhirnya orang tahu juga. Tapi kalau tahu juga akhirnya nanti katalah fulan ni sudah mati, isteri dan anak-anaknya dilarang diberi sebarang penghargaan. Macam, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang tak orang yang macam ni, tuan-tuan? Dia bukan sahabat Nabi, bukan tabi'in, dia merupakan salaf yang kemudian, tuan-tuan. Khalaf yang kemudian. Lalu tuanku Amirul Mukminin
Ketua Jeneral Islam merasa kagum yang amat sangat. Dia sujud syukur dan menangis. Patutlah tempat ini berjaya aku buka kerana ada orang ikhlas macam tu yang tidak mahu dikenali orang. Akhirnya tuanku bertanya, baiklah kalau gitu aku terimalah tiga-tiga syaratnya. Orang yang berpakaian tutup rapat, wajahnya tak dilihat itu berkata, sayalah orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan dia pun beredar hilang dalam kegelapan malam. Tuan-tuan, ini ikhlas tuan-tuan. Ini namanya ikhlas. Itu sebab bila kita sebut ikhlas ni datang perkataan khalas. Khalis, maknanya dia sudah berpisah. Kalau emas itu dikeluarkan daripada perut bumi, dia mengandungi sebarang benda yang mencemarinya. Sekarang melalui satu proses pembersihan yang menghilangkan semua bahan asing daripadanya. Maka itu maksud khalis, ikhlas. Ya, jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ikhlas duduk di hati tuan-tuan. Macam mana kita nak rawat diri kita daripada rasa sombong, rasa takabur, rasa diri kita yang paling hebat, ya, rasa diri kita lah yang paling patut diraikan. Ini merupakan penyakit hati yang sangat bahaya tuan-tuan. Bila Imam Ghazali jelaskan manusia ni mula-mula sekali dia cari dalam dunia hidupnya adalah harta. Dia cari harta banyak-banyak. Bila harta dia dah banyak, dia mencari populariti. Dia mencari kemasyhuran pula. Aku dah banyak harta, orang boleh tak kenal aku. Macam mana ni? Kenalah orang kenal. Dia spend duit yang dia kumpul macam nak gerak tadi tuan-tuan, ke arah menjadikan dirinya terkenal. Imam Ghazali kata, lihat dia punya kronologi dia. Sampai kat situ pula dia rasa orang dah kenal dia, tapi terkenal tapi tak ada power. Maka dia pergi pada yang ketiga tuan-tuan. Dia akan usaha untuk jadi orang yang ada power pula. Kerana nafsu ni tuan-tuan disebut oleh Allah SWT, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Kalaulah hati itu tidak dikawal, nafsu yang akan berkuasa padanya, nescaya rosaklah bumi dan juga langit. Antara keduanya bila dituruti nafsu itu sepenuhnya tuan-tuan. Baik, bila kita faham perkara ni, sekarang macam mana nak rawat hati tuan-tuan? Kita tidak mahu bunuh hati itu. Dia penting, hati itu penting. Kita orang Islam kena ada hati yang besar, nak miliki harta, supaya dengan harta itu dapat bagi kepada orang Islam peluang pekerjaan sebagai contoh. Dengan perniagaan diusahakan dapat keluarkan zakat. Dengan perniagaan yang dia lakukan menyebabkan kita mulia. Hati kena besar, betul. Tapi macam mana nak kontrol dia tuan-tuan? Macam mana nak ada perasaan zuhud? Seorang sahabat datang jumpa Nabi lalu berkata, wahai Nabi, bagaimana nak jadikan Allah cinta pada saya dan manusia cinta pada saya? Nabi telah menyatakan, izhad fi dunya yuhibbukallah, wazhad bima fi ainas yuhibbukan nas. Hiduplah kamu dengan zuhud, nescaya Allah akan sayang pada kamu. Jangan banyak minta pada manusia supaya manusia sayangkan kamu. Tapi macam mana tuan-tuan? Macam mana nak ada sifat qanaah? Macam mana nak ada sifat macam Abu Hanifah sebagai contohnya, seorang peniaga Islam yang hebat, tapi perniagaannya tidak pernah menghalang dia daripada sembahyang 5 waktu berjemaah dan sedekahnya pun banyak. Macam mana nak jadi sebelum Abu Hanifah ni ada seorang namanya Anas bin Malik. Macam mana nak jadi macam Abdurrahman bin Auf? Ternyata orang-orang yang hebat ni tuan-tuan, pola berfikir mereka berlainan daripada orang-orang awam. Ya, yang dilalaikan oleh dunia kerana dunia sudah masuk ke dalam hatinya tuan-tuan. Sekarang macam mana kita nak rawat hati ni tuan-tuan? Para ulama cadang kepada kita ada 5 perkara lah tuan-tuan. Cuba lakukan 5 perkara ni supaya kalau kita jadi seorang usahawan yang tidak lalaikan dengan harta. Kita jadi seorang pemimpin, ya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kita boleh datang sembahyang berjemaah 5 waktu bersama dengan rakyat kita. Ni nak dekat pilihan raya kan? Kita jadi seorang bapa yang terbaik untuk anak-anak. Kita jadi seorang guru yang paling saleh untuk anak-anaknya tuan-tuan. Ya, yang tidak lalaikan oleh harta dunia yang ada. Saya selalu bawa cerita ni kerana saya suka tuan-tuan. Masa saya kecil-kecil tuan-tuan kan, besar anak-anak tuan-tuan usia 8 tahun, 7 tahun, 8 tahun, saya hadir ke satu majlis ilmu yang diadakan di Melaka tuan-tuan. Benda ni saya cerita di semua tempat kerana syoknya pengalaman tersebut. Guru ni seorang yang sangat saleh, hidupnya serba sederhana lah tuan-tuan. Bagi orang yang duduk kat Melaka tentulah kenal beliau, namanya Muallim Haji Abdul Wahid almarhum. Muallim, orang panggil dia muallim tuan-tuan. Muallim maknanya orang memberikan kepada orang yang lain ilmu. Muallim. Dia hidupnya serba sederhana. Tapi kan tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dunia ni tak dipandang langsung lah tuan-tuan baginya.
Dia tak heran langsung dunia. Ketika ditanya kepadanya, tuan guru, duit tuan guru sudah kurang, macam mana nak bantu orang yang rumahnya terbakar ini? Dia ada simpanan duit, orang datang untuk minta duit, dia bagi duit itu sebut habis. Lalu dikatakan oleh keluarganya, seorang keluarganya, tuan guru punya duit simpanan sudah habis. Peduli apa aku, duit ni macam misai, janggut, kau cukur ini besok ditumbuh balik. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Masya Allah, la hawla la quwwata illa billah. Hebat sekali tuan-tuan. Orang datang untuk minta bantuan, anak nak masuk universiti. Baik, nanti asar kau datang. Dia pun duduk tuan-tuan di satu sudut, dia beruzlah. Cerita ni barangkali melampau, tapi diceritakan ramai orang. Dia duduk beruzlah seorang diri, semayang sunat antara zuhur dan asar. Nanti dekat asar dia pun gulung sejadah, di bawah sejadahnya ada duit berkepuk-kepuk RM50 tuan-tuan. Masya Allah, seorang wali Allah SWT. Dia pergi berceramah, kabarnya anak murid minta supaya kereta ni diisikan minyak. Dia kata tak payah isi lah, nanti kalau habis minyak macam mana tuan guru, petrol station tak ada dalam hutan ni. Tak apa, tak ada masalah. Kereta tu berhenti, minyak tidak ada, dia ambil air tuang dalam kereta tuan-tuan. Kalau orang macam Mu'alim Haji Wahid ni hidup sampai ke hari ni, bankrupt, ESO dan juga Shell tuan-tuan. Masya Allah, Masya Allah. Ya, ditanya kepadanya, tuan guru, begitu sekali tuan guru hidup selekeh pakaian tuan-tuan, lusuh pakaiannya, serbannya pun lusuh. Ya, tapi ya Allah punya jernih dan bersihnya hati beliau, Masya Allah. Ya, rupa-rupanya tuan-tuan, orang seperti ini daripada dulu sampai sekarang mereka mengamalkan 5 perkara tuan-tuan. Cuba amalkan perkara ini. Nombor 1, bacalah Quran dengan tadabbur. Baca Quran dengan tadabbur. Ya, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak tadabbur pada Al-Quran ataupun hati itu sudah berkunci? Nampak? Allah relatekan masalah tadabbur dengan hati tuan-tuan. Ya, para ulama mengatakan bagaimana cara nak menghilangkan kunci pada hati, susah nak tadabbur Quran. Bacalah Quran ni secara tadabbur tuan-tuan. Ya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah sekalian, ibu-ibu ni hebat dengan kuliahnya, bagai-bagai kan, hadir ke majlis-majlis ilmu, alhamdulillah, teruskan. Tapi kita ada tak target Quran untuk dikhatamkan, umpamanya setiap 3 bulan? Setiap 3 bulan khatam sekali Quran. Kita nak jadi macam Anas bin Malik, sahabat Nabi, Ubay bin Ka'ab yang khatam pada Saban Jumaat ni, tak mampulah tuan-tuan. Ya, orang seperti mereka khatam Quran. Macam Abu Hanifah mengkhatamkan Quran 3 kali dalam satu hari. Masya Allah tuan-tuan. Padahal dia seorang peniaga yang terkemuka tuan-tuan. Imam Syafi'i mengkhatamkan Quran 60 kali dalam bulan Ramadan. Dalam bulan yang lain pun berkali-kali khatam Quran. Dalam bulan Ramadan 60 kali tuan-tuan. Macam mana ya? Saya bersama dengan anak murid saya di UAE pada satu masa dulu tuan-tuan, kami buat satu kajian. Rupa-rupanya kita boleh baca Quran 3-4 kali khatam dalam setahun. Maknanya 3 bulan khatam sekali. Caranya begini tuan-tuan. 1 bulan kita baca 10 juzuk. 2 bulan 20 juzuk. 3 bulan 30 juzuk. 10 juzuk ni kalau kita bahagikan kepada 20 hari dalam sebulan, katalah kita ada 20 hari saja. 10 hari lagi sibuk kita hadir program perkahwinan, kan? Sibuk kita dengan kerja-kerja yang lain. Kalau orang perempuan dia ada keuzuran lebih kurang 10 hari ataupun kurang, suami dia pun uzur juga bersama dengan dia. Jadi kita ada 20 hari yang produktif tuan-tuan. Cuba dengar baik 10 juzuk Quran, kalau kali 1 juzuk ada 20 muka surat. Boleh ikut tak? 20 muka surat, 1 juzuk 20 muka surat. 1 juzuk 20 muka surat kan? 10 juzuk tu ada 200 muka surat. Boleh? Boleh ikut? 1 juzuk 20 muka surat. Kalau 10 juzuk 200 muka surat. Baik, 200 muka surat ni bagilah kepada 20 hari yang produktif tadi. Maknanya satu hari kita hanya baca lah, takkan nak pakai kalkulator juga tuan-tuan. 200 bagi 20 tinggal 10. 10 muka surat bagilah pada satu hari ada 5 waktu semayang. Jadi maknanya satu waktu semayang kita perlu baca 2 muka surat sahaja. Ya Allah, pada zaman teknologi ni kat telefon pun ada Quran. Kan? Takut-takut besok ke akhirat telefon yang masuk syurga tuan-tuan. Baca 2 muka surat. Cuba baca 2 muka surat.
Cuba iltizamkan diri. Di sini perlu mujahadah tuan-tuan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kita kena lawan nafsu kita, wajibkan diri kita. Katalah subuh tadi tergesa-gesa kerana subuh pun lambat. Sekarang kita nak kerja waktu, nak keluar daripada rumah mesti pukul 6.30, kena keluar daripada surau di masjid. Tak apa, nanti zuhur nanti kita cover 4 muka surat. Katalah zuhur kita ada meeting, kita kena cepat masuk meeting, tak apa, lepas asar nanti kita cover 6 muka surat. Katalah lepas asar kita nak balik cepat, tak apalah maghrib. Malam ada kuliah, tak apa, malam pun 10 muka surat, tak adalah banyak mana tuan-tuan. Nampak tak tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian? Ya, cuba kita amalkan. Tuan-tuan akan dapati bila tuan-tuan dah start buat rutin ini, sama 3 bulan yang pertama dia susah. Masuk 3 bulan yang kedua insya-Allah mudah. Masuk 3 bulan yang ketiga dia dah jadi automatik tuan-tuan. Dia dah jadi satu benda yang diamalkan secara berjadual. Cuba ambil peluang, kita ibu-ibu ni kan, hadiahkan kepada anak-anak kita satu Quran. Kami buat kajian di UAE dahulu. Dan Quran ni bila kita baca, kita tak perlu banyak-banyak. Kita perlu satu mushaf saja. Jangan banyak-banyak mushaf. Ya, kita baca mushaf itu sampai hancur. Baca mushaf itu, sentiasa kita pegang satu mushaf saja. Itulah cara untuk khatam Quran yang sebenar. Berbanding dengan kita tinggal rumah kita ke atas satu mushaf, kat pintu masuk satu mushaf, kat dapur satu mushaf, nanti kita tak ada disiplin untuk khatam Quran tuan-tuan. Cuba buat. Cuba buat. Benda ni nampak remeh, tapi sangat penting untuk membolehkan kita mengkhatam Quran 3 bulan sekali. Artinya dalam setahun kita akan ada 4 kali khatam Quran tuan-tuan. Campur dengan bulan Ramadan kita ada 5 kali khatam Quran. Okey, ini adalah menceritakan keperluan untuk khatam Quran. Sekarang tadabbur apa tuan-tuan? Tadabbur ini adalah satu penghayatan berkualiti kerana kita mengamalkan Quran secara konsisten. Itu sebab di kalangan sahabat Nabi dahulu bila mereka sakit, dia bacakan Quran, dia sembuh. Seorang yang gila dibacakan Al-Fatihah padanya, dia jadi waras balik semula. Kan? Seorang sahabat pergi berdakwah di satu tempat, tiba-tiba ketua kabilah tersebut kena gangguan, sakit, sengat, kena sengat binatang, dia bacakan Al-Fatihah. Dia telah minta kepada kabilah tersebut, kalau sembuh ketua kamu ini, bagikan kepada aku 100 ekor kambing. Dan dia membaca Al-Fatihah, sembuh. Kabilah tersebut bagi 100 ekor kambing. Dia balik ke Madinah, orang semua tanya dia, lihat, kamu makan harta daripada ayat Quran. Wala tashtaru bi ayatillahi thamanan qalila. Jangan kamu jual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Kamu jual ayat Allah untuk dapat dunia. Semua orang blame dia. Dia balik, dia pun bersalah, ditanya kepada Nabi SAW, wahai Nabi, saya ada sikit masalah ni. Masalah saya merawat seorang, pakai Al-Fatihah, sembuh. Dan saya telah mensyaratkan kalau sembuh kena bayar harga 100 ekor kambing. Mereka dah bayar 1 kambing. Macam mana nak buat? Nabi kata, mana kau tahu ayat Al-Fatihah itu bukan penyembuh? Nabi tanya pula macam tu, mana kau tahu ma adraka annaha syafiyah? Macam mana kamu tahu dia merupakan penyembuh? Bagi aku sikitlah, komisen sikit kambing. Ya, para ulama ketika membicarakan hadis ini berkata, tengok Nabi punya lemah lembut dengan para sahabat. Ya, hikmah Nabi SAW di situ, kalau Nabi sebut boleh, nanti sahabat ni balik ke rumah dia tetap termanggu-manggu dan pening kepala. Tentulah dia akan mengatakan, Nabi bagi aku ambil kambing ni kerana aku dah terbuat. Nampak tak? Aku dah tersilap buat. Jadi Nabi nak kata tak boleh sebab aku dah dapat kambing. Nak pulang kan payah. Tapi bila Nabi kata bagi aku sikit lah, bagi aku 10% lah, bagi aku sikit lah. Nah, bagi menunjukkan bahawa perkara tersebut adalah halal dan harus. InsyaAllah sekalian. Ya, balik kepada kisah tadi. Membaca Quran ini hanya datang faedahnya bila dibaca berkali-kali tuan-tuan. Itu sebabnya bila Imam Ghazali membuat satu perumpamaan, mengapa Quran ini berperanan untuk kita, untuk mereka tapi tidak untuk kita. Satu kejadian berlaku di sebuah sekolah dalam Kuala Lumpur ni. Sekolah baru buka. Maka banyaklah pelajar yang telah ditimpa histeria. Seorang kena, yang lain kena, akhirnya ramai yang kena. Maka pihak sekolah tak tahu nak buat macam mana. Tiba-tiba seorang ustaz muda tampil sanggup untuk merawat penyakit histeria yang menimpa seorang demi seorang itu. Maka ustaz ni membaca Ayatul Kursi, yang juga benda yang sama dibacakan oleh sahabat ketika berlakunya musibah pada zaman mereka. Dia baca Ayatul Kursi itu tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Barakallahu fiik. Ahsanallahu ilaik. Panjang umur rezeki.
Ya, dibacakan Al-Fatihah, dibacakan Ayatul Kursi oleh ustaz ini. Hamba Allah yang kena kerasukan ni tadi melihat dan tengok. Lalu berkata kepada ustaz tadi, tu je kau tahu, kata. Ni orang kena jin ni tuan-tuan. Dibacakan Ayatul Kursi kepadanya. Dia tengok ustaz ni. Dia tanya pula ustaz ni, kalau engkau tak payahlah, dia kata. Tuan-tuan, jin tu boleh bercakap dengan dia, tuan-tuan. Ini dikisahkan sahabat-sahabat yang melihat perkara tersebut. Jin tu boleh bercakap dengan dia. Jin yang masuk dalam diri seorang pelajar ini bercakap dengan ustaz tersebut, kalau engkau ni tak payahlah. Tuan-tuan nampak tak? Tak berfungsi, tuan-tuan. Ya, ada pula dia challenge ustaz itu. Itu je kau tahu, dia kata. Kalau ni je kau tahu, tak payahlah, dia kata. Tak berfungsi, tuan-tuan. Kenapa tak fungsi? Kita tak salahkan ustaz ini, dia berusaha. Tapi kata Imam Ghazali, jawapan yang padu di masalah tersebut, kerana Quran tidak jadi pakaian kita, macam mereka jadi pakaian mereka. Bayangkan Imam Warash, salah seorang imam qiraat yang masyhur selain daripada Hafaz, daripada Asim, ada seorang namanya Imam Warash. Warashin. Ya, imam kita ni mahirlah qiraat yang bagai ni, tuan-tuan. Dia ni merupakan seorang Spanish, orang Andalus. Dia migrate ke Madinah, tuan-tuan. Dia tidak pulang selama lebih daripada 40 tahun untuk belajar Quran dan menghayatinya, tuan-tuan. Bayangkan, pergi untuk belajar Quran dan juga tafsirnya 40 tahun tidak pulang ke Spain. Akhir keluarganya semua mati di Spain. Dia balik, semuanya sudah tidak ada, tuan-tuan. Lihat kesungguhan mereka untuk mendalami dan menjadikan Quran itu pakaian mereka. Kalau kita ni nak umpamakan, kata Imam Ghazali, Quran ini jadi senjata untuk orang yang mengamalkannya, seperti seorang kita yang berlatih menggunakan senapang umpamanya. Dia berlatih menembak, dia pegang pun tahu isi pelurunya pun dalam masa berapa second boleh isi. Tapi kita yang tak pernah pegang senapang, tiba-tiba datang pencuri suruh kita pegang senapang. Kalau mereka dulu pedang, patut kita tembak penjahat ini, kita tersilap tembak diri kita balik semula, tuan-tuan. Kerana tidak pandai guna senjata. Maka begitulah Quran, kalau tidak dibudayakan, dia tidak akan bagi peranan apa-apa. Tadabbur itu akan fail, tuan-tuan. Itu sebab kalau Nabi SAW sendiri semayang pada waktu malam, sampai kepada ayat qutufuha daniyah, memetik buah itu dekat, Nabi kelihatan sedang memetik sesuatu di depan, tuan-tuan. Sahabat Nabi melihat, merasa kagum, ajaib, takjub. Apa yang Nabi buat ni? Nabi beritahu kerana khusyuknya semayang, Nabi terbayangkan dalam ayat itu memetik buah dalam syurga begitu dekat. Maka Nabi nampak buah dalam syurga untuk dipetik dalam semayang, tuan-tuan. Tengok, itu dia penghayatan kepada ayat Allah SWT, kerana dia baca secara berulang-ulang, berterusan. Ya, cuba tuan-tuan amalkan. Boleh ingat ni? 3 bulan sekali khatam, 3 bulan sekali khatam, 3 bulan sekali khatam. Ibu-ibu, kalau kita ni sibuk macam mana cara sekalipun, tuan-tuan, cubalah ambil kaset Quran ke CD Quran ke dalam kereta, dengar dan tandakan. Dah sampai juzuk pertama, juzuk kedua, juzuk ketiga. Ya, cuba amalkan. Seorang guru, semoga Allah memberikan kepadanya rahmat yang luas, tuan-tuan. Seorang guru besar balik pada haji, dia dengar imam-imam haramain baca, dia berfikir, apa yang boleh aku buat kepada anak-anak murid aku? Aku nak share kegembiraan duduk kat tanah suci 45 hari buat haji. Guru besar, tuan-tuan. Akhirnya dia telah menginisiatkan di sekolah teknik tersebut dipasangkan CD Quran antara pukul 7 pagi sampai 7.10, hanya 10 minit tiap-tiap hari. Dan dengan izin Allah SWT, dalam masa beberapa bulan dibacakan ayat Al-Quran itu sentiasa, pelajar-pelajar Hindu 3 orang masuk Islam dan mengislamkan seluruh keluarganya. Tuan-tuan boleh tengok rekod ini. Ya, guru besar ni tak mau dikenali. Tapi sekolah menengah teknik ni, sekolah menengah teknik Sungai Buloh, tuan-tuan. Guru besar ini berkat usahanya yang gigih, pelajar-pelajarnya pun bertambah baik. Dengan Quran itu, dengan usaha dia, panggil ustaz-ustaz untuk mengajar di sekolah tersebut, sekolah menengah teknik. Tapi hari ini sudah tukar jadi sekolah menengah vocational, kan? Guru besar ini sudah pun dipromotkan pergi ke Putrajaya dan memegang jawatan di sana, tuan-tuan. Dia bercerita dengan saya, dia kata, saya buat benda tu, saya kebetulan. Saya nak share kepada anak-anak murid saya yang tak pernah pergi Mekah ni, biarlah mereka dengar macam ni lah Imam Haramain baca. Seronok, boleh menangis, kan? Boleh rasa sedih, hiba. Kau dengar pada waktu malam, waktu tahajud tu boleh bercucuran air mata. Saya tak tahu apa nak share dengan mereka. 10 minit saja saya buka dengan izin Allah SWT, 3 orang Hindu masuk Islam. Kerana budak-budak Hindu ni berkata power Quran itu masuk dalam dirinya. Dan bukan setakat itu saja, dia mengislamkan seluruh keluarganya, tuan-tuan. Allahu Akbar. Hidayah Allah SWT hebat, tuan-tuan. Ya, baik, ini perkara pertama, bersihkan hati dengan Quran, dibaca secara berterusan. Nombor 2, tuan-tuan, dimuliakan Allah sekalian, kata para ulama, membersihkan hati letaknya pada qiyamul lail.
Rajinkan diri kita untuk bangkit qiyamul lail. Setiap malam bangkit qiyamul lail. Mengadulah pada Allah atas masalah-masalah yang kita lalui. Ya, isteri-isteri yang dimuliakan Allah, bakal-bakal ahli syurga di sana. Kan? Amin. Allahumma amin. Dulu masa kita berkahwin dengan suami, macam-macam suami janji. Tapi bila dah berkahwin, kadang-kadang suami tak ingat, bukan apa, dia tak ingat. Jangan susah hati ibu-ibu dimuliakan Allah sekalian. Dia tak ingat. Ya, maka macam-macam benda yang dijanjikan dahulu nampaknya tak berjaya dia buat. Kita dah berkahwin 20 tahun, kadang-kadang ulang tahun perkahwinan pun dia tak ingat kan. Biasalah orang lelaki dia ingat benda lain. Dia ingat banyak benda yang lebih besar. Jangan susah hati ibu-ibu yang dimuliakan Allah sekalian. Dr. Ain Karni menulis, jadilah wanita yang paling bahagia. Kita susah macam mana dalam hidup sekalipun, kita bacalah kisah Imam Bukhari yang waktu kecilnya buta, dan ibunya bangkit pada saban malam untuk berdoa kepada Allah agar anak ini dibukakan matanya kembali oleh Allah, walaupun doktor-doktor yang ada pada masa itu telah mengatakan anak ni akan buta sampai mati. Bayangkan, ibu ni setiap malam bangkit bermunajat pada Allah, berdoa kepada Allah supaya anak ini dibuka matanya balik semula. Berdoa pada setiap malam. Sehinggalah dengan kesabaran tersebut, pada satu malam, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dia bermimpi, nampaknya orang yang salih dan salihah, mimpi mereka adalah hiburan. Ya, mimpi orang salih dan salihah adalah hiburan daripada Allah SWT. Dia mimpi, dalam mimpinya itu datanglah Nabi Ibrahim, mengatakan kepadanya, wahai perempuan, gembiralah kamu, doa kamu telah dimakbulkan Allah, kerana kamu tidak berhenti-henti berdoa dan doa kamu, rayuan kamu didengar oleh Allah. Bangkitlah dan lihatlah mata anakmu Muhammad sudah pun dicelikkan oleh Allah SWT. Nampak kekuatan bangun tahajud, kekuatan bangun malam. Kita baca dalam kisah kesilapan yang berlaku kepada abang-abang Nabi Yusuf, menolaknya jatuh ke dalam telaga. Ya, dan akhirnya bila perkara tersebut bocor, maka mereka minta ampun kepada ayah mereka Nabi Yaqub yang sudah buta sebelum itu. Nabi Yaqub hanya berkata, aku akan minta ampun untuk kamu selepas ini. Sa'astaghfiru lakum rabbi, aku akan mohon kepada Allah untuk kamu keampunan. Kata para ulama tafsir, sa'astaghfiru lakum rabbi, aku akan mohon untuk kamu keampunan, katanya pada waktu malam. Kerana doa pada waktu malam ini mempunyai kelebihan yang tertentu. Bangunlah tuan-tuan pada waktu malam tahajud, tak boleh 1 jam, setengah jam. Tak boleh setengah jam, cuba 15 minit. Ya, makruh hukumnya kita mengkhususkan malam seperti Jumaat saja untuk bangun. Biasakanlah bangun pada bila-bila waktu. Tak boleh setiap malam, 3 hari seminggu. Tak boleh 3 hari seminggu, cubalah cari satu malam yang tertentu. Ya, ini juga dapat membersihkan hati. Nombor 3 tuan-tuan, dalam proses untuk bersihkan hati, kata para ulama yang ramai, contohnya Yahya bin Muaz dan Ibrahim Khawas. Nombor 3, hendaklah kita ni banyakkan istighfar kepada Allah SWT. Ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Firman Allah SWT di situ, banyaklah kamu istighfar pada Allah, Allah bagi pada kamu rezeki yang melimpah ruah. Para ulama kata antara yang Allah sebutkan di situ, bagi rezeki, bagi kepada kamu kebun-kebun, bagi kepada kamu sungai-sungai, sungai menandakan air, air gambarnya berkat, beri kepada kamu anak-anak. Kalau orang berkahwin masih lagi belum dikurniakan anak, banyakkan istighfar kepada Allah tuan-tuan. Di samping usaha kita di peringkat kemanusiaan ni pergi jumpa dengan ahli dalam bidang perubatan, mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga dengan istighfar. Kalau istighfar kita selama ni satu hari hanya 70 kali, cuba pertingkatkan jadi 100 kali seperti Rasulullah. Amalkan dalam 2 versi, 70 dan 100. Ya, pernah ditanya kepada Imam Ibn Qayyim, saya berkahwin tapi belum dikurniakan anak. Doktor pun merasa hairan melihat kemampuan kami untuk dapat anak tapi belum lagi. Sekarang apa jalan keluarnya wahai Tuan Guru? Tuan Guru ini menjawab, banyakkan istighfar kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan istighfar Allah memberi kepada kamu rezeki. Cuba tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Ya, ia juga dapat membersihkan hati. Nombor 4, tuan-tuan, saya ringkasnya, hati dapat dibersihkan bila kita ni makan secara bersederhana. Khala'ul batni, makan secara bersederhana. Kalau boleh berpuasa sunat, lagi baik. Cubalah amalkan puasa sunat. Ya, ibu-ibu yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita ada hajat besar, apa-apa, puasa sunat. Kerana Allah SWT menjelaskan dalam Quran, wasta'inu bis sabri was salah.
Kamu mohonlah kepada Allah mendapat perlindungan daripadanya, pertolongan daripadanya dengan salat dan dengan puasa. Kata Imam Baydawi, salat yang kamu kerjakan di samping salat hajat, dan sabar yang dimaksudkan adalah dengan berpuasa. Kerana sabar ini banyak merujuk kepada puasa sebenarnya dalam Quran, kata beliau. Satu istinbat yang sangat menarik. Yang terakhir sekali, untuk dapat hati yang bersih ni tuan-tuan, hati seperti mereka yang sebelum kita, yang kita gambarkan ikhlasnya tinggi, kesungguhan dalam ibadatnya, khusyuknya dalam ibadah kepada Allah SWT, tak lain tak bukan. Kerana mereka mengamalkan prinsip yang kelima, mujalasatus salihin. Duduklah dengan orang saleh. Mendekatilah mereka ini. Beramah mesralah dengan mereka. Ya, duduklah dengan mereka, minta doa dari mereka tuan-tuan. Ya, ada seorang ulama yang terkemuka di Syria satu masa dahulu, namanya Badaruddin Al-Hasani. Seorang ulama yang sangat terkemuka tuan-tuan. Sehingga para ulama sekarang mengatakan kalau timbang ilmu para ulama sekarang yang ada di Damsyik, kiblat ilmu orang Islam itu diletakkan di atas satu timbangan, ilmunya si Badaruddin Al-Hasani dan satu timbangan yang lain ditimbang, dan saya ilmu si Badaruddin Al-Hasani, ulama besar ni, memberati timbangan yang satu lagi. Wara' dan saleh yang amat luar biasa tuan-tuan. Ditanyakan kepada beliau, Tuan Guru, dia bila dia datang mengajar di masjid tuan-tuan, melaut-laut manusia datang tuan-tuan, penuh melaut-laut, macam Ustaz Azhar Idrus datang. Ya, begitu ramai sekali. Dan yang menariknya, kalau orang itu ada masalah, duduk tengok dia sahaja, masalah akan hilang tuan-tuan. Masya Allah, bersihnya wajah beliau, raut wajahnya, wajah orang ikhlas, tak ada kepentingan apa pun dalam urusan dengan manusia, bersih wajahnya. Ya, tapi kalau tuan-tuan lihat saya, tuan-tuan ada serabut, lagi serabut tuan-tuan. Syekh Badruddin Al-Hasani ini seorang yang sangat saleh. Dia jarang memberikan fatwa. Kalau orang tanya dia satu masalah, dia sangat payah untuk jawab. Dia hanya akan kata, "Memang sini, kamu tanya soalan tu ni jawapan dia. Cuba kamu lihat dalam kitab hadis ni macam mana? Cuba kamu baca." Dia takkan bagi jawapan tuan-tuan. Tawaduknya macam Imam Malik. Imam Malik, imam yang terkemuka dekat Madinah satu masa dahulu, yang menjadi guru kepada Imam Syafi'i itu. Bila orang tanya dia 40 soalan, orang ni datang daripada Maghribi, Morocco, berjalan berapa ribu kilometer nak sampai ke Madinah untuk bertanya 40 soalan, wakil kaumnya. Imam Malik hanya jawab 4 saja. Lagi 36 dia berkata, "Saya tidak tahu. Masalah ini belum berlaku di negara kami. Dia hanya berlaku di negara kamu. Kami tak pernah tahu ada masalah ini. Kamu kena ijtihad sendirilah, tanya pada ulama-ulama kamu macam mana." Tawaduknya tuan-tuan. Begitu juga Badruddin Al-Hasani, tapi sangat warak lagi saleh. Dia mengajar. Satu hari tanpa disedarinya datanglah Syekh Muhammad Bakhit. Beliau ni merupakan ulama Azhar. Ketua Universiti Al-Azhar ni dipanggil Syekhul Azhar, orang paling alim di Mesir. Biasanya orang yang paling alim di Mesir itu akan lantik menjadi Syekhul Azhar dulu sebelum campur tangan politik. Jadi apa-apa polisi kerajaan nak keluarkan mesti rujuk kepada Azhar dulu. Masa zaman kerajaan Islam Osmaniyah pun mereka cukup takut pada Syekhul Azhar. Apa-apa keputusan yang dibuat oleh kerajaan Islam Osmaniyah mestilah selari dengan Azhar. Kalau tidak akan ditembak oleh ulama-ulama Azhar nanti keputusan tersebut. Mereka sangat hormat kepada Al-Azhar sebagai satu menara ilmu yang penting kepada orang Islam. Datang Syekh Muhammad Bakhit tuan-tuan, dia hadir dalam majlis ilmu Badaruddin Ali Al-Hasani ini. Akhirnya bila habis kuliah, diciumnya tangan tuan guru ni tuan-tuan. Tuan guru cium tangan tuan guru. Warak kan tuan-tuan, tawaduk kan tuan-tuan, lagi tinggi ilmu masing-masing, lagi hormat kepada yang lain. Ya, tapi pada hari ini sudah terhakis perasaan seperti itu. Kita rasa malu kalau kita lihat orang lebih alim daripada kita. Benda yang tak sepatutnya. Patut kita rasa bangga. Ada orang alim, kita rasa seronok. Orang alim 3. Kalau kita dengar kealimannya, kita jumpa dengan dia, kita tengok dia kurang daripada kita, kita bimbing untuk jadi macam kita. Nampak? Yang kedua, kalau kita dengar orang itu alim sangat, kita pergi hadir, kita dekati, kita berjumpa dengan dia, kita tengok sama aja macam kita, kita rasa gembira kerana ada orang yang akan mengingatkan kita dengan ilmunya yang sama itu, sama tinggi itu. Tapi yang ketiga, kalau kita tengok seorang yang alim, kita pergi dengar dia cakap memang betul-betul alim, kita rasa gembira
Kerana kita bertambah seorang lagi guru untuk kita pelajari daripada ini. Betul tak tuan-tuan? Itu hidup. Tak ada yang tiga ni tuan-tuan. Sentiasa kita akan jumpa tiga bentuk manusia, orang yang ada ilmu. Baik tuan-tuan, Muhammad Hasani ni dikunjungi oleh Muhammad Bakhit. Muhammad Bakhit cium tangan dia, cium wajah dia tuan-tuan, peluk dia. Allah, Syekh, alimnya kamu. Kalau kamu datang ke Mesir pada hari ini, kami guru-guru yang mengajar di kelas-kelas di Universiti Al-Azhar akan memberhentikan kuliah masing-masing untuk mendengar ucapan kamu. Allahu Akbar. Tawaduknya Syekh Azhar pada waktu itu. Kami akan berhenti kuliah untuk dengar kuliah kamu. Bertanya kepadanya, cuba Tuan Guru jelaskan kenapa Tuan Guru memiliki ilmu yang begitu hebat pada hari ini, ingatan yang luar biasa. Jawapannya, masa aku kecil-kecil dahulu, ayah aku sentiasa bawa aku jumpa dengan orang-orang saleh, ulama-ulama, dan minta doa daripada mereka. Boleh tak tuan-tuan buat? Tuan-tuan ada ramai guru mengajar di sini, bawa anak tuan-tuan, minta tuan-tuan guru ni doakan untuk anak tuan-tuan. Doakan pada ubun-ubunnya, tepuk dia sikit tuan-tuan. Ni doa tuan-tuan, the power of doa. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Doa orang saleh ni diterima Allah lebih cepat daripada doa orang biasa. Jadi tuan-tuan dalam hati dan dikasihi sekalian, ini satu kelebihan kita berjumpa dengan orang saleh, 5 perkara untuk ubat hati. Kerana kita dah menyedari tadi, hati dengan akal ni berhubung rapat. Kalau hati lemah, akal pun akan jadi lemah. Ya, dan hati ini jadi pokok penentuan amalan di sisi Allah SWT. Kita bimbang kita buat satu benda yang tak dinilai di sisi Allah. Jadilah macam ayat wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dibuat satu amalan tidak dinilai oleh Allah, maka jadi macam debu-debu berterbangan. Kerana hati tidak ikhlas kerana Allah SWT. Jadi macam Qazman tadi, yang berperang bukan kerana Allah, tapi perang untuk menampakkan dirinya mulia dan perwira. Maka Allah tidak terima daripada Qazman, dan Allah pun tidak akan terima daripada sesiapa pun di kalangan kita bila hatinya dikuasai oleh riya, ujub dan sebagainya tuan-tuan. Ya, moga Allah memberkati kita dengan kuliah pada malam ini. Cukuplah setakat itu, yang baik semuanya daripada Allah SWT. Yang hina, yang lemah, yang kurang itu daripada saya, hakikatnya daripada Allah juga. Mohonlah kepada Allah selalu agar kita dapat baiki diri kita tuan-tuan. Kita berada dalam majlis ilmu, kita rasa seronok, Allah pilih kita berada di sini. Kalau tidak, kita tak tahulah apa yang kita akan buat benda lain. Ya, itu sebab bila kita buat satu amal kan tuan-tuan, bayangkan kita ni buat untuk dekatkan diri kepada Allah. Ya, bukan kita buat amalan itu kerana setakat nak berbuat sahaja. Kalau kita buat satu amalan tu setakat nak berbuat macam anak-anak lah tuan-tuan. Kamu dah semayang nak? Dah ya? Sekejap je. Baru kejap tadi dengan kau kat semayang. Kau dah sudah semayang? Jadi macam budak-budak tuan-tuan. Tapi kalau kita buat satu amalan, walaupun 2 rakaat subuh, kerana nak dekatkan diri dengan Allah, dia ada kualiti di situ tuan-tuan. Tapi kalau kita buat setakat berbuat, dah sampai subuh dah. Macamlah anak kita tadi yang melakukannya dengan penuh susah payah. Ya? Itu sebab dalam hadis yang saya bacakan awal tadi, kamu dapat buat baik, kamu syukur banyak pada Allah. Ya? Kamu tak dapat buat baik, janganlah cela melainkan diri kamu sendiri. Ya, moga-moga Allah beri kepada kita kekuatan seperti itu tuan-tuan. Orang-orang sebelum kita telah mendahului kita dengan amal salih mereka. Kita lihat mereka ni kadang-kadang meninggal dunia, beribu-ribu orang datang menyembahyangkan jenazah mereka. Kita besok tak tahulah tuan-tuan kan. Ya, tentang mati tengah berwasiat, mohonlah kepada Allah SWT keselamatan tuan-tuan. Mohonlah kepada Allah SWT supaya istiqamah dalam buat satu ketaatan. Ya, alangkah baiknya kalau mati dalam majlis ilmu. Seorang guru yang hebat di Mesir, seorang ulama Azhar meninggal dunia ketika sedang menyampaikan majlis ilmu. Seorang mufassir Quran yang terkemuka namanya Mujahid mati ketika sedang sujud. Allahu Akbar. Seorang mati sedang sembahyang sunat duha. Seorang mati sedang baca Al-Quran, terlangkup muka dia dekat Quran tuan-tuan. Allahu Akbar. Pilihlah laluan kita, usahakan daripada sekarang duduknya di hati tuan-tuan, kualiti amalan yang dikerjakan itu. Segala yang baik semuanya daripada Allah SWT, kelemahan milik manusia. Ya, moga Allah mengampunkan kita semua, jadikan pertemuan ni sebab untuk kita menjadi orang yang lebih baik. Ya, Allahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa aatina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina warḍina warḍ 'anna
Ya Allah, tambahkan untuk kami keberkatan, janganlah dikurangi. Muliakan kami, janganlah kami dihina. Berilah kepada kami, jangan ditahan-tahan, ya Allah. Utamakanlah kami, janganlah kami dikemudiankan. Ridhalah kami, ridhalah segala yang kami lakukan, ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami untuk bersyukur kepadamu, mengingatimu, memperbaiki amal saleh kami selalu kepadamu, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerah untuk kami kurniaan di sisimu. Jangan kau tahan-tahan, ya Allah, sungguhnya engkau amat luas kurniaanmu, ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, ya Tuhan kami, cukupkan kami dengan yang halal daripada yang haram, dan kayakan kami dengan bergantung sepenuhnya kepadamu, bukan kepada yang lain, ya Allah. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wala maridan illa syafaitah, wala hamman illa farajtah, wala dainan illa qadaitah, wala musibatan illa farajtah, wala kurban illa nafastah, wala azaban illa zawajtah, wala hajatan hawaiji dunia wal akhirah ya laka ridha wa lana fiha salah illa adaitaha wa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan ada seorang pun yang hadir dalam majlis ilmu pada malam ini yang berhutang, melainkan kau tunjuk jalan keluar daripada hutang-hutangnya, ya Allah. Jangan ada seorang pun yang dihina, melainkan kau muliakan. Jangan ada seorang pun yang zalim, melainkan kau bantu dia untuk membaiki sikap zalimnya itu, ya Allah. Jangan ada seorang pun yang jahil, melainkan kau beri ilmu kepadanya, ya Allah. Jangan ada seorang pun yang akan musafir, melainkan kau selamat pergi dan baliknya, ya Allah. Jangan ada seorang pun telah meninggal dunia dengan keluarga kami, melainkan kau curah rahmat ke atasnya, ya Allah. Jangan ada seorang pun yang belum berkahwin, melainkan kau kahwinkan dia dengan suami yang salih ataupun isteri yang salihah yang akan membimbingnya untuk ridhamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.